Dia 10,000 tau transaksi sehari. Mati lah nak keluarkan invoice satu persatu. Bukan semualah perniagaan yang kena keluarkan invoice satu persatu. Kalau banyak sangat transaksi, keluarkan satu invoice sahaja merangkumi 10,000 transaksi tu. Faham? Tetapi ada 8 jenis perniagaan yang tak boleh keluarkan invoice secara samsam. Kena keluarkan satu orang satu invoice. Yang pertama, perniagaan air flight ticket ataupun aviation. Siapa yang buat bisnes penerbangan kat sini kena keluarkan invoice satu persatu. Yang kedua, jual beli kereta. Tolong keluarkan invoice satu persatu. Ni wajib ke korang tau. Yang ketiga, pembayaran kepada ejen-ejen seperti commission. Keluarkan invoice satu persatu. Satu ejen, satu invoice. Yang keempat, pembayaran kepada pemenang hadiah loteri ataupun lucky draw. Siapa yang nak kena keluarkan ni? Syarikat yang membayar kepada pemenang tu. Bukan pemenang tu yang kena keluarkan invoice. Construction company, korang kena keluarkan invoice satu persatu. Kalau korang dapat satu pelanggan, satu invoice. Yang keenam, syarikat yang supply material kepada construction company. Yang ketujuh, industri apa? Industri yang menjual barang-barang mewah seperti jam tangan, jewellery. Alright. Yang ke-8 adalah transaksi yang bernilai 10,000. Tak kisah kau bisnes apa, tapi kalau satu invoice lebih RM10,000, kau kena keluarkan invoice khas untuk orang tu. Itu relevannya kerajaan suruh 8 industri ataupun 8 aktiviti ni keluarkan invoice satu persatu. Senang je. Kalau kau perasan lah, untuk 8 aktiviti ni dia memerlukan duit yang banyak untuk membeli produk atau perkhidmatan tu. Jadi kerajaan nak tahu dah siapa yang banyak sangat duit boleh beli barang ni. Dia declare tak declare cukai pendapatan selama ni. Dari situlah kerajaan boleh kesan. Tak tahu nak keluarkan invoice. Register kelas saya sekarang.